What up do korang? So hari ni aku nak main satu game story horror game. Nama game tu dia Layer of Fear. So hari ni aku seorang-seorang kat rumah. Depan rumah aku ni tak ada orang guys. Rumah kosong tu. Dan belakang rumah aku ni pun tak ada orang tu. Rumah kosong. Rumah dah terbengkalai. Tapi pukul 3 pagi aku sanggup guys, berjuang guys, untuk main satu game seram lah, Layers of Fear. Tapi tak apa guys, game ni dah lama pula. Tapi masalahnya aku rasa macam tertarik gila dengan gameplay game ni. So jom guys, kita sama-sama explore lah dengan game ni. Okay, let's go. Oh, ada cerita Woi, baik tu. I once had it all. Wow. My palate was sated, nostrils stimulated, standing venerated. Then one day, you Meremang took guys, sebab tu aku buka lampu tu. everything away but shame and pain. Aku menggigil tu I'm kalau still main not game sure ni what sebab game you're sejuk. playing. Aku kat aircon kan. But I'm back. Oh, okay. Cerita apa tu ni? Woi, baik tu grafik. Rumah api ke ni? Hoi. Wish, papek ni. I'm taking what's mine. Tak relax boy. Woi, apa ni? Woi, gelap sia. Kita tengok ada apa. It made me think of your poem. Congratulations. Okay. Ada poem. Okay. Sabar Ni ada keyboard apa ni? Oh, ada ni. Gambar siapa ni? Apa? Siapa pula lah Mama Hitam ni? Oh, aku ke? Tu diri aku ke yang hitam tu? Baik tu. Santai lu. Kunci siap. Oh, macam ni. Buka je. Okey, faham. Weh, gelap tu. Aku risau ada hantu ngesot tu. Dah gelap ni. Lari. Weh, ada surat sekejap. Dear, congratulations once again on winning our competition. Oh, faham? Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted Cakap to tahniah welcome je. you to the Hermitage. Ucapan Make tahniah. yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Disposal. Oh, dah habis dah. Okay, sorry. Alamak, kunci pula. Ya ilaha illallah. Assalamualaikum. Okay. Ni kat mana? Ni tandas ke bro? Tandas ada meja ke? Bukan tak nampak tu. Tak awak di dapur tu. Jap. Kita tengok dulu dah apa. The author of the winning essay will receive an opportunity to write the book on the subject in our lighthouse, accommodated especially for this purpose. Okey, faham. Okey, jap bagi aku. Jap. Okey, tak ada apa. Okey, keluar dulu.
Aku risau tu main gelap-gelap ni. Sebab aku pun dah gelap ni kan. Tadi tak nampak aku, muka aku hitam. Sekejap. Tak apa, kita jangan tutup pintu dulu. Cuba tanda lah. Senang cara aku, kalau aku tak tahu pintu tu aku dah masuk, aku buka je pintu tu. Supaya aku tak masuk 2 kali, 3 kali kan, banyak kali lah. So senang lah, kalau aku kenyang dengan hantu pun aku boleh masuk terus dalam pintu. Weh, tak ada flashlight je bro. Wush. I'm an adult, Mama. Crippled or not, I can take care Kau of WhatsApp tak? myself. WhatsApp je It's time for you to focus on yourself. I can't wait to Banyak read gila that book. kertas kat rumah kau ni. Love. Dah. Okay. Tak ada apa kan. Okay lah. Sekejap. Aku tutup pintu ke? Oh tak eh. Aku dengar macam bunyi pintu baik. Okay, masuk sini. Alah, kunci pula. Whole lighthouse is at your disposal. My ass. Betul lah. Wish. Kat mana ni tu? Ni apa? Our sources say 428 entries have been submitted to the agency. Ni The tahun entry that bila won tu? was surprising, to say the Kenapa banyak least. sangat surat It khabar? wasn't a scholar who won it, nor someone with proper education that would give him an understanding of life. It was a sensationalist, a horror writer, and Oh, dia suruh aku sama baca pula. Siau punya game. Mana sesat lagi. Oh, tak ada tangga tu. Apa ni? Out of order. Aduh. Aku rasa jalan lain ni. Jalan dah mati tu. Dengar. Bunyi apa sih? Bunyi macam orang tengah drill. Kat mana ni? Hello, kat mana ni bro? Tu ke yang kelip-kelip tu? Bukan bro. Sini ke? Betul ada sini bawah. Betul lah dekat bawah guys. Wow. Ada orang tengah shift malam ke? Drill malam-malam ni. Itulah korang buat OT tengah malam-malam. Buat apa siap? Oh, nak cari duit Betul lah, rajin-rajin OT lah kan. Weh, ni nak buat apa siap? Sekejap, bagi aku masuk. Oh, ada ten. look, I'm aware of the rat's presence, okay? But nothing can be done about it. They've been on this island as long as anyone can remember. It's in our best interest to leave them be. Okay lah, buat faham ya bro. Okay, masuk sini. Apa nama dia? Martis tu nama mesin ni. Sekejap. Tak buat apa dah. Tak tahu nak buat apa dah. Okay, tak apa. Pusing dulu. Kenapa lah tak bagi torchlight? Oh, ada tangga bro. Oh, dia tangga tadi. Tadi aku dengar bunyi drill. Tu drill. Saya gelap tu. Kat mana tu? Aku masuk diam pula.
Sini ke? Assalamualaikum. Kunci pula. Oh ni bro. La ilaha illallah. Hello? I received the word that you Ni came to boleh the White House. telefon. Find everything to your liking. Cakap apa Well, ni? that was fast. Yeah, I'm here. I'm here. I'm very Okay. pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. Oh, ada kontrak It is doh. very specific. Dia ingatkan on aku the pasal timeline. kontrak. I Okay, would okay, tak apa. advise you abide by it. Goodbye. Okay, dah. Lepas tu? Now that was a conversation I was too sober for. Wow, sober pula. Aku rasa masuk sini kot. Masuk mana doh? Tak tahu doh kat mana. Okay, santai-santai. Ni yang lemah ni kalau nak main tak ada map ni. Masuk sini kot. Mungkin aku kena pergi bawah. Woi, ni gimana doh? Siapa tahu? Hai. Aku dah sesat dah ni. Jap. Bagi aku fikir. Kunci tu, tak ada kunci. Oh ni typewriter. Okay, jap. Oh. Bunyi apa tu? Ha. Bunyi apa sial? Baru je nak tulis warkah. Kau ni bising ah. Astagfirullahalazim. Bunyi apa tu? Masalahnya gelap doh. Aku tak nampak apa-apa doh. Aku tak tahu bunyi apa ni. Ini kunci bro. La ilaha illallah. Wish. Mak aku kata kalau apa-apa berlaku bagi salam. Assalamualaikum. Ui, mak pek tu lah. Ada rak totalin bai. Tutup dulu. Tutup. Okey, tutup. Okey, sekarang aku nak buat apa? Bersepahnya. Oh ni. Biar aku takut dia buat apa ni? Override why? Okay, lepas tu nak aku record je. Oh, aku pun tak gelap tu. Aku tak nampak tu. Sini. Oh, sini dah masuk. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Sini. Sini dah masuk tapi lock ah. Sekejap. Kat mana bro? Mungkin sini.
Kunci lah. Jom. Tak payah. Sabar. Okey, aku rasa aku turun bawah aku. Sebab ya tadi kita dah berlama kan dekat atas. Okey. Tak ada apa tu. Nak pergi mana ni? Jap. Ni surat apa Dear- tadi? Congratulations once again on winning our competition. Alah, ni surat tadi. Hai. Gimana tu korang? Jap. Dari tempat ni kita masuk tau. Aku nak buat apa doang gambar ni? Masuk sini balik. Tak ada hint ke? Oh. Mungkin aku kena tutup pintu. Ni, Our sources say 428 entries. ni tadi. Nak pergi mana tu? Tolonglah, nak pergi mana? Tak ada jalan ke nak keluar ni? Oh, call orang ah? Lupa lah, kena call orang balik tu. Hello? Hi, darling. Hai. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to Bini see if I dia was kot. working? Bini dia. That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of these things. I was just looking around and Kenapa suara perempuan siap? it's certainly something. How are you? Do the Kau meds work? perasan tak tadi kepala dia botak? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. Oh, aku berlakon sebagai perempuan Oh, sebab aku ingatkan aku Wow. lelaki. Maybe you're right. I should probably get to it. Ya then. lah, aku mana tahu Hi, siap. son. Love you. Love you too, Kejap, Mama. kejap. Oh, baru aku tahu aku ni perempuan tu. Dia call anak dia. Aduh. Okay, aku tahu nak pergi mana. Aku dah agak lah. Type dulu. I know how you must feel. Lost, Alone. alone, hopeless. Siapa You hopeless probably lah? deserve it. But even for you, there is still a way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Finish it. Ordinary portrait that is paint would feel it is a portrait of the artist, not of the sitter. Apa maksud dia? Tak apa, kita ambil barang dulu tu. Apa benda ni?
Okay. Assalamualaikum. Dengar, setiap kali kalau nak masuk pintu mana-mana bagi salam. Oi. I didn't touch the workshop, just like you asked. Although I can't imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. Ni meluahkan perasaan apa? Syak. Office. Okay, masuk. Kunci pula. Assalamualaikum. Nanti dulu. Nanti bawah ni nanti dulu. Kita tengok yang belah-belah atas dulu. Kita tengok dulu gambar. Wow. Macam family ada muka. Sultan Kelantan dia tu. Oh bukan Sebab aku tengok jambang putih. Ni apa vodka. We would like to ask you to cease bothering our pest control specialists, as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. All of our employees that visited your house reported absolutely no signs of a rodent infestation of any kind, and as Aku baca such, tapi aku decided tak not dapat to ikut head further satu-satu. than a prophylactic spraying. Please treat this letter Okay, as a please treat this final letter. warning, or else the next envelope you'll receive will be from our lawyers. Review regard. Okay. Okay. We would like to ask you to cease bothering our pest control. Oh, tak boleh lah. Okay, dah lah. Woi. Almari. Apa? Banyak saya koleksi kat rumah ni. Ni kunci tu. Ya. Tadi kat mana kita masuk? Okay, ni tadi kita masuk sini kan. Okay, jalan dulu. Oh, ada surat lah. Kenapa banyak sangat surat ni? Some call him the new Caravaggio. Others compare him to Van Eyck, one awestruck critic who issued a name. Okay, aku dah faham lah. Jap. Bagi aku jalan dulu. Puasku tunggu. Biar aku jalan dulu. Nak buat macam mana? Bukan hal aku. Tiba lah. Kena copyright sia-sia. Siap. Woi, banyak saya barang. Assalamualaikum. Tak ada siapa. Woi, ada perangkap tikus tu. Sekejap. Ni apa? Oh. Call dia kalau nak tangkap tikus tu. Ni banyak tu. Asal banyak tikus tu? Mesti berkaitan dengan tikus ni. Astaghfirullahalazim. Bunyi apa tu? Oh, aku terpijak tu. Patutlah bunyi. Sakit kena perangkap tikus tu. Aku pernah ada pengalaman kena. Jari aku pernah kena trap dengan perangkap tikus tu. Berderau darah gua. Terpantat saya darah. Wish. Ni lain macam ni. Ni collar untuk siapa ni? Collar ni lain macam tu. Tapi yang biasa aku tengok warna hitam lah. Tak tahu lah betul ke tak kan. I'm sorry for yesterday. You were right. I overreacted. It's just that this isn't about me. It's about her. Everything I do,
I do with her best interest in mind. I guess I've always believed that in an imperfect world, it's worth it to strive for perfection. Aku lagi laju lah saya baca. Jangan pegang ni, jangan pegang ni. Lain macam tu. Tarik dulu, benda ni bro. Tak ada apa Syah. Sekejap. Apa ni bro? Tak ada apa. Jalan dulu. Okey. Tandas. Wow, ada bathtub. Hei, kaki siapa Syah ni? How did they fuck up the length? Oh. Tak faham bro. Flash dulu. Nasib baik tak sumbat Syah. Nasib baik tak nampak coklat Dubai. Tutup dulu. Okay, tak ada apa tu sini. Just kau tengok jamban je dalam ni. Aku lelaki pula. Tukang watak ke? Asal macam Jimmy Smith main muka. Sekejap. What's that bro? Mak jam pun dah rosak kau pergi buang. Alamak aku bising saya benda rosak. Buang je kan. Mak korang tak bising ke simpan barang-barang rosak kat rumah? Sekejap. Tadi mana jalan pergi bawah? Ni Ya. Dah masuk belum Belum kan? Sekejap. Bagi aku tengok dulu. Aku lupa lah. Tadi aku cuba jalan pergi bawah sini. Okay, rimak Ingat guys. Ada jalan yang atas punya. Banyak sepapak besar saya rumah. Rumah orang kaya apa ni. Masuk dulu, kita tengok dapur dulu. Ini adalah wet kitchen guys. Wet kitchen. Dry kitchen tu. Okay. Baik tu. Oh, ni nak masak apa ni? Buka ni. Roast door, burn ember, Sina, brushes 25, air freshener 50 pack, apple 10 kg, buzi. Apa benda tu? Nak buat apa Syak? Nak buat spell lah apa? Figured you'd be up all night, so I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off like the rest of us common folk. I know. In other words, get some sleep, you big dummy. I love you. I love you. I love you too, bro. Sekejap, bagi aku jalan-jalan sekejap dulu. Serabut apa benda saya dalam ni. Sekejap. Okay, keluar dulu. Sabar. Macam biasa, macam skill aku kata, buka je pintu. Jangan tutup pintu, nanti kau masuk banyak kali, okay? Buka je pintu tu, terpapang. Okay, dah tak ada itu je barang dia. Okay, keluar agak. Okay. Hujan guys. Okay, ni tadi tak boleh buka kan. Jap. Sebelum kita turun bawah. Bro. Sorry doh. Main pukul lah. Hello. Ha? Dah beli download dah? Macam nak dara PC ni? Dah beli download dah? Dah beli download dah? Okay. Dah beli download dah? Okay. 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 Okay
Oh, okay. Nanti aku masuk. Dah. Oh, sorry doh guys. So, saya ada hal. So, sekarang ni nanti kita akan... sekejap. Korang tunggu je untuk scene yang kedua. Untuk part tu, korang kena tunggu lah. Okay? So, apa pun, korang jangan lupa subscribe dan follow channel aku guys. Di mana-mana platform yang aku letak link dekat description tu. Okay? So, bye.